Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyiduna wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbi ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Amma ba'd. Muslimin, muslimat, sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita merapatkan setinggi-tinggi rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, kerana dengan limpah dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita sedikit ruang dan sedikit kesempatan untuk kita sama-sama pada petang ini kita duduk dalam majlis ilmu Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan kita duduk dalam majlis ilmu ini, Allah Subhanahu wa taala akan berikan kita kebaikan, insya-Allah. InsyaAllah kita sambung lagi pembacaan kitab kita, iaitu kitab 50 Akhlak Salafus Salih radhiyallahu anhum ajma'in. Pada bab 6. Sambung bab 6. Bab 6 kat mana? Ada berhenti kat mana tu? Ingat? Tak ada? Tak. Baik. Kita masih lagi dalam bab yang ke-6, bab iaitu bab para salafus salih yang kurang ketawa dan tidak gembira dengan dunia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Falyadhaku qalila walyabku katsira jazaa'an bima kanu yaksibun." Yang mana Allah sebut, oleh itu bolehlah mereka ketawa sedikit di dunia dan banyak menangis di hari akhirat sebagai balasan bagi apa yang mereka telah usahakan. Ini baca dah. Dah sudah. Okey, baik. Cuma nak beritahu tuan-tuan, bab dunia ni Allah sebut dalam Quran, ketawa sikit, bukan ketawa banyak. Ketawa sikit saja akan boleh menyebabkan banyak menangis di hari akhirat. Apalagi kalau banyak ketawa. Banyak sikit saja ketawa di dunia, mana bukanlah kata seronok sangat, seronok sikit itu pun boleh menyebabkan kita banyak menangis di hari akhirat. Maka apatah lagi kalau banyak ketawa. Nak banyak seronok di atas dunia akan menyebabkan lebih banyak kita menderita di hari akhirat. Sebab tu bagi orang mukmin, dunia ni penjara. Apa maksud penjara? Maksudnya kita atas dunia ni tak boleh ikut suka kita. Kita ada panduan, kita ada guideline dalam kehidupan kita. Tak boleh suka-suka hati kita buat. Macam orang duduk dalam penjara, mana boleh suka-suka? Dia ada timing dia, dia pun ada tempat yang dia boleh pergi, ada tempat yang dia tak boleh pergi. Ada timing yang dia kena ikut, ada undang-undang yang dia kena patuh. Sebab tu kita ada halal haram, ada dosa pahala, ada benda yang wajib, ada benda yang haram, ada yang benda yang sunat, ada benda yang makruh, ada benda yang harus. Mana dalam hidup kita ni ada hukum. Tak boleh ikut dan kita, suka hati kita, tak boleh. Kalau kita ikut dan kita, suka hati kita, banyaknya seronok atas dunia, semua benda kita buat, semua benda kita langgar, maka akan banyaklah menderita di hari akhirat. Baik. Zuhina linnasi hubbus syahawati minan nisa' wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth, dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu 'indahu husnul ma'ab. Dan dihiaskan dan dijadikan indah kepada manusia kesukaan kepada benda-benda yang diingini oleh nafsu. Dunia ni adalah benda yang manusia suka. Nafsu manusia ni suka. Apa yang manusia suka? Iaitu yang pertamanya minan nisa. Yang pertamanya kesukaan kepada perempuan-perempuan. Ini bagi lelaki. Bagi lelaki ni, orang lelaki ni dia tak ada masalah kecuali pada
wanita. Siapa pun dia. Cubaan bagi lelaki adalah wanita. Ya. Dan fitnah ni memang disebutkan sebelum daripada kedatangan baginda Nabi SAW. Zaman berzaman. Fitnah adalah lelaki bagi lelaki adalah wanita. Kecenderungan dia. Ya. Lepas tu ada orang kata, ustaz, orang lelaki ni dapat isteri cantik pun dia tengok orang perempuan lain. Betul? Biasa tak dengar perkataan tu kan? Sebab apa? Sebab memang, tapi bukanlah saya kata boleh pergi tengok orang lain. Bukan. Semua nak bagi tahu. Kenapa macam tu? Sebab orang lelaki ni memang kecenderungan dia banyak kepada wanita. Ini benda yang kita tak boleh nak buang daripada seorang lelaki. Ya. Orang perempuan ni buatlah macam mana pun dia tak boleh buang kecenderungan itu yang ada pada lelaki. Sebab apa? Memang diciptakan untuk dia. Ya. Cuma bagaimana lelaki ini mengawal hawa nafsu dia tadi, mengawal kecenderungan dia. Itu nak buang tak boleh. Ya, nak jadikan lelaki ni robot. Ada. Pandang isteri dia seorang kan? Ada. Tak boleh. Sebab memang lelaki fitrah dia macam tu. Fitrah dia macam tu. Baik. Sebab tu tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sebab tu yang menundukkan nafsu lelaki kepada perempuan apa dia? Yang menjadi ubat. Yang pertama ialah mereka menikah. Ada. Menikah. Yang kedua dengan puasa. Ada. Sebagaimana disebut dalam hadis, Nabi kata, ya ma'syara syabab. Wahai orang muda, Nabi kata, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang di kalangan kalian yang sampai tahap dia ada kemampuan untuk menikah, dia panggil mu'anun nikah, keinginan untuk menikah, maka falyatazawwaj. Menikahlah. Fa illam yastati', kalau tak boleh, maka hendaklah dia berpuasa. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farji. Kerana puasa itu menundukkan pandangan dan juga menyelamatkan kemaluan ataupun maruah. Dia orang lelaki sebab tu orang lelaki kena banyak puasa. Lepas tu apa hikmah? Antara hikmah, orang lelaki ni dia tak ada haid. Orang perempuan ada haid. Supaya apa? Supaya orang lelaki banyak puasa. Kerana puasa itu menundukkan nafsu. Sebagaimana yang kita disebutkan kepada kita, kisah bagaimana Allah menundukkan nafsu. Cerita bagaimana Allah menundukkan nafsu ni, bila Allah cipta nafsu, Allah pun tanya dekat nafsu ni, man anta wa man ana? Aku siapa, hang siapa? Allah tanya. Lalu jawab nafsu ni, yang sombong ni, ana anta, aku hang. Macam tu dia jawab. Aku kamu. Lalu Allah pun rendam dia dalam api neraka Jahannam. Rendam lama, bawa keluar. Tanya lagi, man anta wa man ana? Hang siapa, aku siapa? Aku hang. Dah kena rendam dalam api neraka Jahannam pun duk mengaku diri dia Allah. Mana dia bukan hamba. Sehingga akhirnya berlakulah beberapa proses. Akhir sekali apa? Dia letak dalam neraka lapar. Bagi dah lapar, azab dalam tu lapar. Duduk lama, dia keluar dalam keadaan lembik nafsu ni. Lalu Allah tanya, man anta wa man ana? Aku ni siapa, kamu siapa? Lalu dia kata apa? Aku ni hamba dan kamu itu Tuhan. Maksudnya yang menundukkan hawa nafsu kita ialah puasa. Baik. Jadi yang pertama, kesukaan kepada wanita-wanita itu bagi lelaki. Lepas tu orang perempuan, kecenderungan dia bukan pada lelaki. Lepas tu kita kadang orang perempuan ni, suami dia macam tu lah. Dia tak pandang orang lain. Tapi kecenderungan dia pada benda lain pula. Dia cenderung benda lain. Dia cenderung dekat baju, dia cenderung dekat beg tangan, dia cenderung dekat barang kemas, dia cenderung dekat tudung-tudung. Ni kan sekarang orang buat trend, buat video trend isteri nak beli tudung, suami dia campur semua tudung mak isteri dia tu kan. Itu kecenderungan orang perempuan. Cenderung dia dekat situ. Tuan-tuan tak boleh larang. Lepas tu kalau dia kata, bang, saya ni tak ada baju lah. Padahal dekat almari tu, 3 almari semua baju dia. Hak suami adalah satu bahagian kecil hak suami punya. Hak dia semua dia punya. Pun tak ada baju lagi. Jangan pelik. Itu memang perangai orang perempuan. Sebab cenderung dia situ. Dia tak sama dengan orang lelaki. Sebab tu yang diizinkan menikah lebih daripada satu adalah lelaki.
Sebab apa? Kecenderungan dia kepada perempuan. Orang perempuan tak? Kecenderungan dia bukan kepada lelaki. Baik. Dan beranak pinak. Dan kecenderungan pula kepada anak pinak. Ada perempuan dan berkeluarga. Maksud manusia ni kecenderungannya adalah kepada berkeluarga. Kalau lelaki dia menikah sebab kecenderungannya kepada wanita. Wanita pula kebanyakan dia menikah kerana kecenderungan dia untuk berkeluarga. Boleh tak? Faham tak? Maksudnya, habis tak kenapa ada orang lelaki dia menikah dengan orang perempuan? Orang perempuan dia nak menikah juga. Sebab dia lebih kepada kecenderungan untuk berkeluarga. Nak ada anak, nak ada orang yang jaga, nak ada tempat dia meluah perasaan. Tu orang perempuan. Jadi dia berkeluarga tu sebab apa? Sebab dia menikah tu sebab kecenderungan dia untuk berkeluarga. Tu yang kalau buka media sosial, tahu cuba buka thread tengok. Hak tak menikah ni macam-macam. Dia kata Allah nak suami lah, nak apalah. Ya, dia nak suami tu sebab apa? Sebab dia nak luah perasaan, dia nak berkeluarga, dia nak ada teman. Kan dia tak tahu nikah nanti macam mana. Kan dia tak tahu nanti menikah macam mana. Kan tapi manusia dia macam tu. Kalau perempuan dia menikah kerana kecenderungan untuk berkeluarga. Sebab tu tuan-tuan adalah pelik. Kalau orang berkeluarga ataupun dia menikah, tapi dia tak mau membina keluarga dengan tak mau ada anak. Ini ada sekarang pandangan sebahagian daripada orang-orang muda sekarang, dia menikah tak mau anak. Dia panggil childless, kan? Tak mau anak. Dia menikah tapi tak mau anak. Dia bukan menikah nak anak, tapi mungkin dia rancang lain. Dia nak juga, tapi mungkin awal menikah tak mau lagi. Mungkin lepas 2 tahun dah agak stabil baru nak ada anak lain. Ini dia memang tak mau anak terus. Sebab dia apa? Dia tak mau ada komitmen. Dia tak mau serabut kepala. Dia tak mau susah hati. Dia tak mau benda tu. Jadi dia nak nikah, nak duduk 2 orang. Ini satu pandangan yang salah. Ini bukan matlamat daripada pensyariatan pernikahan dalam rumah tangga. Dalam kehidupan seorang mukmin. Dalam kehidupan seorang mukmin, kehidupan dia apa dia? Kehidupan dia mesti membina keluarga. Membina keluarga ni bukan hanya suami isteri, tetapi termasuklah anak-anak. Sebab tu Nabi berbangga dengan umat Nabi yang ramai. Ramai. Anak Nabi suka umat Nabi ni ramai. Ramai dan berkualiti lah. Ada jangan ramai tapi tak ada kualiti. Tapi ramai dan berkualiti. Cuma kalau tak ada, mana nak datang kualiti tadi? Dia kata, Ustaz, Nabi kan, kita kan bukan sekadar nak ramai, nak berkualiti, betul. Tapi kalau tak ada langsung, mana nak datang kualiti tu? Dan sekarang pun, tuan-tuan, negara kita sedang apa? Kalau ikut pada kajian pun, negara kita sekarang dalam proses nak jadi negara tua. Macam Jepun. Iaitu apa? Orang tua lagi ramai daripada orang muda. Sebab sekarang ni kita punya sektor kesihatan pun makin baik. Jadi orang kita umur dia akan makin panjang. Sebab sektor kesihatan makin baik, orang umur akan makin panjang. Tapi masalah kadar kelahiran makin kurang. Orang kita menikah lewat. Ni ramai yang menikah lambat. Ramai. Dia menikah lambat, risiko untuk mendapat zuriat akan makin rendah. Nampak? Jadi bila si risiko, kemudian kalau ada kelahiran pun, kelahiran tak seramai kematian ataupun tak seramai orang yang menjadi orang tua. Jadi negara kita, dan itu benda yang tak bagus sebenarnya bila negara kita dia menuju jadi negara tua. Lepas tu yang muda-muda ni menikahlah cepat, menikahlah awal. Ada tunggu Ustaz, nanti saya kalau menikah awal duit tak ada. Nikahlah, insya-Allah ada rezeki. Dengan pernikahan itu adanya rezeki. Ada seorang ni tuan-tuan. Ini ceritalah, ini sekadar ceritalah. Ada seorang dia menikah. Dia kata kalau menikah kaya. Dia jumpa dengan guru dia kata saya ni orang susah. Apa saya nak kena buat? Guru dia tanya, menikah tak lagi? Dia kata tak menikah lagi. Pergi menikah nanti kaya. Guru dia cakap. Dia pun pergi menikah. Nikah tak kaya, makin susah pula. Dia pun pergi jumpa dengan guru dia. Guru dia kata apa? Pergi menikah seorang lagi. Dia balik menikah. Dia ikut tu kata tok guru dia. Tapi menikah seorang lagi susah. Pergi jumpa pula dengan tok guru dia. Tok guru dia kata, pergi menikah seorang lagi.
Dia menikah kali ketiga. Lagi susah dia. Akhir sekali, dia jumpa Tok Guru dia. Tok kata, pergi menikah yang keempat. Dia menikah yang keempat, lepas tu jadi kaya. Sebab apa? Sebab yang keempat tu, isteri dia yang keempat tu pandai menjahit. Jadi bila dia pandai jahit, dia ajak nombor 3, nombor 2, nombor 1, semua pandai jahit. Akhirnya jadi tokek kilang. Jadi tokek jahit baju. Kaya. Habis nak cerita apa? Bukan cerita 4 kali tu. Tuan-tuan ni saya cerita pun sama. Bukan cerita 4 kali. Cerita kahwin tu adalah rezeki. Kahwin tu adalah pembuka rezeki. Sebab tu jangan takut menikah. Sebab apa? Sebab miskin. Nanti kalau saya kahwin jadi miskin. Saya menikah jadi miskin. Lagi-lagi orang lelaki sekarang kan. Tak mau apa, orang perempuan sekarang tak mau 50-50. Kita tahu lah semua orang lelaki zaman sekarang, orang moden kan. Dia tak mau ada istilah 50-50 kan. Lelaki mesti jadi provider kan. Istilah tu kan. Tapi memang betul kan. Memang betul. Lelaki kena menjalankan tanggungjawab, menyediakan nafkah yang wajib. Tak boleh untuk kita, kecuali kalau dengan ihsan isteri kan. Kecuali dengan ihsan isteri. Ya, tak ada bincang-bincang sebelum nikah pun tak ada. Ya, bincang, okey, nanti kalau kita menikah, saya separuh, awak separuh. Tak, seorang lelaki yang mukmin tidak sepatutnya begitu. Kemudian, kalau dia dah menikah, dia dah usaha, kerja dah. Kerja pagi, balik buat Grab pula, tapi tak cukup lagi. Tak cukup tu pula kena pandang, tuan-tuan. Tak cukup tu tak cukup. Memang betul tak cukup keperluan, ataupun tak cukup dari kehendak nafsu. Kita ni kadang banyak tak cukup sebab apa? Sebab kehendak nafsu. Sebab kehendak nafsu menjadikan apa yang kita dah ada tu tak cukup. Nampak? Tapi kalau memang kita dah kerja, yang lelaki ni dah kerja, dah ada usaha dah, tak cukup juga untuk keperluan keluarga yang wajib. Maka lepas tu barulah mungkin boleh bincang dengan isteri, minta dia bantu dan sebagainya. Nampak? Tapi sebagai seorang mukmin, kalau tanya saya, awal kalau dia dah bincang awal-awal, betul kalau orang perempuan tanya saya, Ustaz, saya nak menikah. Saya tanya dia bincang tak 50-50. Kalau ada bincang 50-50 tu percaya orang lain. Patutnya tak macam tu, orang lelaki. Sebab dia sedar, kalau dia menikah, dia ada tanggungjawab. Dia mesti sediakan. Bukan mesti mewah, tetapi mesti yang cukup sebagai keperluan kehidupan. Nampak? Habis yang penting kena nikah. Jangan ada di kalangan kita ni yang tak mau menikah lah, Ustaz, saya boleh hidup seorang. Waktu muda, waktu sihat kita boleh cakap macam tu. Tapi nanti kita sakit, kita dah tua, memang kita sangat memerlukan kepada keluarga. Sebab tu manusia ni normal dia akan cenderung untuk berkeluarga. Jadi kalau orang tu dia tak ada kecenderungan untuk berkeluarga, maka ada problem. Kalau dia tak ada jodoh, lain. Dia usaha, dia cari, tapi tak ada jodoh, itu lain. Tapi ni memang tak mau berkeluarga, maka itu dia lari daripada normal. Sebab normal manusia, dia mesti nak berkeluarga. Baik. Kemudian, kepada harta benda yang banyak bertimbun-timbun. Manusia dia memang suka kepada harta benda yang banyak bertimbun-timbun. Daripada emas dan perak, kuda peliharaan yang bertanda lagi terlatih. Kalau kita ni kenderaan lah, anak kereta mewah, motor besar, tu. Dan binatang-binatang ternak serta kebun-kebun tanaman. Semuanya itu ialah kesenangan hidup di dunia. Dan ingatlah pada sisi Allah ada tempat kembali yang sebaik-baiknya. Jadi semua yang ada atas dunia ni, nanti di sisi Allah akan lebih baik daripada apa yang ada di atas dunia ni. Maka sebab tu barang dunia jangan sampai menyebabkan kita lalai daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana kalau kita nak orang lelaki nikah, maka menikahlah dengan cara yang baik. Beranak pinak keluarga tu biar jadi aset untuk kita di hari akhirat. Biar dia jadi saham untuk kita di hari akhirat. Sama harta-harta kita pun, biar harta kita tu jadi benda yang orang kata apa? Benda yang membantu kita di hari akhirat. Dengan cara apa? Dengan cara harta ni kita gunakan dalam kehidupan kita untuk buat baik. Jangan harta kita tu kita gunakan untuk melakukan perkara-perkara yang lalai. Wa mal hayatad dunya illa la'ibun wa lahun walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun afala ta'qilun. Dan tidak dinamakan kehidupan dunia melainkan permainan yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan.
dan demi sesungguhnya negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Oleh itu tidakkah kamu berfikir? Allah sebut dan dinamakan kehidupan dunia ni permainan. Ada permainan, dan permainan itu banyaknya yang sia-sia dan hiburan yang melalaikan. Baik. Ya ayyuhalladzina amanu ma lakum idza qila lakum infiru fi sabilillah asaqatum ila al-ardi araditum bil hayatid dunya min al-akhirah fama mata'ul hayatid dunya fil akhirati illa qalil. Ni ayat ni Allah turunkan ayat ni sebagai teguran kepada sahabat. Yang mana waktu tu sahabat, bila Islam dah makin berkembang, orang Islam dah makin ramai, jadi Nabi pun ajak sahabat keluar berperang. Kemudian ada di kalangan mereka ni, dia rasa berat nak keluar. Sebab kebetulan waktu Nabi ajak tu, waktu musim petik buah. Mana buah dekat kebun tu, buah kurma tengah musim nak petik, dah masak, tinggal nak petik. Jadi kalau keluar perang, maka buah-buah ni akan terbiar rosak di kebun-kebun. Jadi ada di kalangan mereka yang ada kebun ni, sahabat yang ada kebun ni, dia jadi, tak apalah, biar orang lain lah pergi perang dengan Nabi. Kami nak duduk di kebun sebab nak petik buah. Takut apa? Buah ni berarti rosak dan rugi. Lalu turun ayat ni. Allah tegur pada sahabat, idza qila lakum infiru fi sabilillah, bila disuruh kamu berperang pada jalan Allah, athaqaltum ilal ardi, kamu nak duduk saja, duduk tengok saja. Duduk tengok saja di kebun-kebun kamu. Dan Allah tanya, adakah kamu lebih suka dengan kehidupan di dunia berbanding akhirat? Kamu nak duduk kebun atas dunia lebih daripada kamu duduk kebun dalam syurga? Allah tanya. Keseronokan kita atas dunia ni takkan mampu menandingi keseronokan kita duduk di sisi Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat, iaitu ketika mana kita masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Baik, habis bab yang ke-6. Masuk bab yang ke-7. Iaitu bab akhlak para salafus salih yang mengharapkan kematian untuk menyelamatkan agama. Iaitu mereka mengharapkan kematian apabila bimbang diri mereka jatuh ke dalam kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Pada asalnya syarak tidak membenarkan kita mengharapkan kematian. Sebab tu minta mati hukum dia adalah haram. Tak boleh minta mati. Contoh, sakit lama, ya Allah bagi aku mati, ya Allah aku tak tahan dah sakit ni. Tak boleh. Hukum dia adalah haram. Sebab bila minta mati ni, dia sama dengan putus asa daripada rahmat Allah. Sedangkan Allah kata apa? La taqnatu min rahmatillah. Jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah. Jadi kalau minta mati, itu tanda dia berputus asa dengan kehidupan. Dalam Islam, hukum dia haram. Sebab tu bunuh diri dosa besar. Bunuh diri ni dosa besar. Sampai orang bunuh diri ni takkan masuk syurga. Walaupun dia mungkin dia tak mati dalam keadaan kufur, tapi dia takkan masuk syurga. Sebab apa? Sebab itu dosa berputus asa daripada rahmat Allah. Orang bunuh diri ni orang putus asa daripada rahmat Allah. Itu susah macam mana pun, rosak ataupun payah macam mana kehidupan kita, jangan pernah rasa nak bunuh diri. Jangan pernah rasa putus asa daripada rahmat Allah. Nampak, hukum minta mati asalnya adalah haram. Kecuali beberapa keadaan dia jadi sunat. Yang pertama apa? Bila mana kita duduk di Mekah dan Madinah. Sunat untuk kita berdoa. Ya Allah, kalau tu ambillah nyawa aku dekat sini. Ada kat mati dekat Mekah dengan Madinah. Sebab apa? Sebab mati di dua tempat ni ada fadilat yang besar. Nampak? Itu boleh. Tapi kalau dalam keadaan biasa, tak boleh untuk kita minta kematian. Tapi apa yang dimaksudkan mengharapkan kematian untuk menyelamatkan agama? Ini kalau dalam keadaan kita duduk di zaman yang mana terlalu ramai orang jahat. Sehingga kan kalau kita duduk dalam kelompok tu, kita bimbang, agama kita rosak. Kita akan terikut orang jadi jahat. Maka waktu tu baru boleh kita mengharapkan kematian. Itu pun ulama kata tak boleh minta direct. Tak boleh doa, ya Allah bagi aku mati, ya Allah aku takut agama aku rosak. Tak boleh. Cara dia ulama ajar macam mana? Iaitu dengan kita berdoa, ya Allah sekiranya panjang umurku ini baik untuk agamaku, maka kau panjangkan umurku. Tetapi sekiranya panjang umurku ini buruk untuk agamaku, maka aku serahkan urusan ini kepadamu. Itu cara dia.
Ulama ajar. Makna tak boleh juga. Walaupun boleh kita minta dalam keadaan kita takut agama kita rosak, tapi tak boleh minta mati direct. Kena berlapik dengan cara, ya Allah, kalaulah hidup aku ni buruk untuk agama aku, maka aku serahkan urusan ini kepadamu. Ni kalau doa ni tuan-tuan boleh baca. Dalam setiap doa tuan-tuan, dalam setiap sembahyang tuan-tuan boleh doa macam ni, ya Allah, sekiranya panjang umurku ni baik untuk kehidupanku dan agamaku, maka kau panjangkan urusan umur. Tapi kalau sebaliknya, maka aku serahkan urusan itu kepada baik. Jadi pada asalnya syarak tidak membenarkan kita mengharapkan kematian, melainkan bimbang fitnah pada agama kita. Dan pada kita ketika itu tidak bertambah pada orang beriman, melainkan kebaikan. Tapi maksudnya sekarang tak boleh lah. Tak boleh lah kita nak mengharapkan kematian. Sebab apa? Sebab kita ni masih lagi dalam kehidupan apa? Dalam kehidupan yang boleh kita melaksanakan agama kita dengan cara yang baik. Kita boleh sembahyang lagi, boleh baca Quran. Kita tak macam setengah daripada saudara-saudara kita. Contohlah saudara kita di Rohingya. Yalah, walaupun sekarang ni tengah ada masalah dengan orang Rohingya, tapi itu bukan alasan untuk kita mengetepikan mereka dari sudut manusia. Kita memang kena akui bahawa mereka memang ditindas di tempat mereka. Sehingga disebutkan orang Islam di Rohingya ni sampai nak baca Quran pun kena masuk lautan. Mana punyalah susah nak beramal dengan agama di sana. Jadi kita ni tak sampai lagi tahap tu. Bila tak sampai lagi tahap tu, maksudnya kita tak boleh untuk minta kematian kerana nak jaga agama. Sebab kita masih lagi dalam keadaan kita boleh beramal dengan cara yang baik. Baik. Itu habis bab yang ketujuh. Bab ketujuh tu ringkas saja. Masuk bab yang ke-8, iaitu bab sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antara akhlak para salafus salih radhiyallahu anhum ajmain, iaitu mereka sangat takut kepada Allah. Yakni sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala daripada melakukan dosa dan azabnya, serta bimbang dimatikan di dalam su'ul khatimah. Jadi akhlak para salafus salih iaitu mereka sangat takut kepada Allah daripada melakukan dosa dan sangat takut akan azab Allah. Sangat takut dengan kepedihan azab di dalam neraka. Sebab nak api neraka ni tuan-tuan, sebagaimana saya pernah sebut dengan tuan-tuan, azab paling ringan dalam api neraka apa dia? Pakai selipar ataupun trompa daripada api neraka menggelegak rotak dekat kepala. Dan dalam riwayat Nabi sebut, orang yang kena azab ni, dia rasa dialah yang paling berat di hari akhirat. Mana dalam api neraka, dia rasa dia paling diazab, sedangkan itulah azab yang paling ringan. Dia paling ringan, tapi dia rasa dia paling berat. Maka bayang bagaimana azab-azab yang lebih berat daripada pakai trompa dekat kaki. Itu azab, itu kira VVIP lah tu dalam api neraka tu tuan. Geng-geng VVIP lah tu. Itu pun dia akan rasa apa? Aku paling berat. Dia rasa tak ada orang lagi berat daripada dia lah. Maka bagaimana dengan azab yang lain kan? Sebagai saya pernah cerita bagaimana cerita dalamnya api neraka. Yang mana bila cerita dalam api neraka ni, makna nak cerita api neraka tu dalam dia pun kita takut dah. Sehingga kan satu hari Nabi duduk dengan sahabat. Tiba-tiba Nabi dengan sahabat terdengar satu bunyi benda jatuh dari tempat tinggi. Satu bunyi yang kuat. Semua orang dengar. Lalu Nabi tanya sahabat, adakah kalian mendengar bunyi tadi? Lalu Nabi kata, sahabat kata, ya Rasulullah, kami dengar. Lalu Nabi pun tanya, adakah kalian tahu bunyi itu datang daripada mana? Lalu jawab sahabat, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kata Nabi SAW, bunyi tadi datang daripada bunyi seketul batu, yang mana batu ni Allah perintah pada malaikat untuk campak daripada puncak api neraka. Batu tu dah cecah ke lantai dasar api neraka yang paling bawah. Lalu Nabi tanya pada sahabat, adakah kalian mengetahui bila malaikat Allah campak batu tu daripada puncak api neraka? Lalu sahabat jawab lagi, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Lalu kata Nabi SAW, batu itu dicampak daripada puncak api neraka sejak 70 tahun yang lalu. Allah. Campak batu daripada puncak 70 tahun baru cecah ke dasar api neraka.
Bayang lama mana api, bayang dalam mana api neraka. Campak daripada puncak 70 tahun. Barulah orang kata apa? Barulah batu tu cecah ke dasar. Itu baru cerita dalam. Belum cerita azab. Azab tadilah paling ringan. Paling ringan tu pun dia rasa dia paling berat dah. Apalagi kalau disiksa dengan azab yang lebih pedih. Sebab tu para salafus salih, mereka sangat takut melakukan dosa, yang mana dosa itu akan bawa kepada azab di hari akhirat. Dan mereka bimbang apa? Mereka bimbang kalau dimatikan di dalam keadaan su'ul khatimah, iaitu kematian yang buruk. Apa makna kematian yang buruk? Kematian yang buruk ni ialah mati tak boleh sebut nama Allah. Mati tak boleh sebut nama Allah. Sebab tu Nabi kata, siapa yang akhir kalam dia, akhir kehidupan dia sebut La ilaha illallah, dakhalal jannah. Orang ni dah masuk syurga, ataupun dia mesti masuk syurga. Sebab apa? Sebab dia mati dalam keadaan beriman. Mana dia mati dalam keadaan dia seorang mukmin, seorang muslim. Yang mana orang muslim ni, orang mukmin ni kita tahu di hari akhirat, macam mana pun dia, kalau dia diazab pun di hari akhirat dan api neraka, last sekali dia tetap akan masuk syurga. Jadi sebab tu siapa yang mati dalam keadaan sebut la ilaha illallah, maka Nabi kata dakhalal jannah. Dia panggil apa? Past tense. Ya, past tense kan. Yang benda yang dah berlaku. Tapi benda tu tak jadi lagi. Nabi guna past tense. Nabi tak guna present tense. Kalau dalam bahasa Arab dia panggil fi'lul madhi. Nabi gunakan term perkataan fi'lul madhi yang dah berlaku pada benda yang tak jadi lagi. Maksudnya apa? Confirm orang tu akan masuk syurga. Jadi mati buruk ni apa? Mati tak boleh sebut la ilaha illallah. Dan macam mana nak sebut la ilaha illallah kan? Waktu hidup kena banyak sebut la ilaha illallah. Kena banyak zikir. Batu ulama sebut la ilaha illallah ni termasuk zikir yang minimum sehari 100 kali. Supaya lidah kita disentiasa dengan la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Baik. Firman Allah Subhanahu wa taala. Baik, kenapa sebelum tu? Kenapa para salafus salih mereka takut mati dalam keadaan yang buruk? Sebab bagaimana kita mati, akhir sekali tuan-tuan, akan menentukan bagaimana kita di alam barzah. Alam barzah kita tu bergantung macam mana kita mati. Kemudian macam mana kita di alam barzah akan menentukan bagaimana kita bangkit di padang mahsyar. Baik ataupun buruk. Bagaimana kita bangkit di padang mahsyar akan menentukan di mana kita duduk di hari akhirat. Jadi semua tu bermula dengan bagaimana kita mati. Lepas tu Sayyidina Osman bila dia pergi kubur dia menangis. Bila orang tanya dia kenapa menangis? Sebab apa? Sebab di alam kubur ni lah dia kata apa? Akan menentukan bagaimana kehidupan seterusnya. Dan bagaimana di alam barzah ni tadi, saya sebut ditentukan bagaimana kita mati. Kalau mati kita baik, insya-Allah lepas itu semua baik. Tapi kalau mati kita buruk, maka selepas itu akan lebih buruk dan lebih susah. Sebab tu bagaimana kita mati itu penting. Ya? Maka sebab tu tuan-tuan, kenapa kita dituntut sentiasa buat kebaikan? Sebab mati ni dia tiba. Jadi biarlah kita mati di dalam kebaikan. Jangan buat jahat sebab apa? Sebab takut Allah ambil nyawa kita waktu kita buat jahat. Maka termasuk kita dalam mati dalam keadaan yang buruk. Dialah hidup kita kena sentiasa dengan kebaikan. Kalau tak buat apa pun, biar dalam keadaan kebaikan. Mana duduk saja, biar dengan zikir, biar dengan ingat perkara-perkara yang baik, supaya kita sentiasa dalam kebaikan. Jadi wallahu a'lam. Pasal sekadar itu dulu untuk hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan sedikit sebanyak dapat kita ambil dalam pengajaran dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita sambung lagi pada pengajian akan datang pada bab yang ke-8. Wallahu a'lam. Cuma akhirnya tuan-tuan, sebelum saya tutup, saya minta izin sikit. InsyaAllah pada hujung bulan 8 ni saya akan ke Mesir untuk menghantar pelajar-pelajar yang akan sambung pengajian. Cumanya sebagaimana tahun lepas, bukan sekadar kami hantar pelajar baru, tapi kami juga bawa bantuan untuk pelajar-pelajar yang dah mengaji di sana. Cuma mereka ni tergolong di kalangan orang susah, asnaf dan sebagainya. Di baru ni pegawai kita yang duduk di sana yang jaga pelajar-pelajar ni, dia ada hantarlah senarai nama dekat saya beberapa orang pelajar
yang mana pelajar-pelajar ni antara mereka yang dah belajar tapi perlukan bantuan. Kalau tahun lepas kami bawa bantuan kepada 20 orang pelajar. Setiap pelajar tu kami bagi sumbangan lebih kurang dalam $100. Lebih kurang kat 500, lebih kat 500 lah. Senang cerita 400 lebih kat 500 seorang pelajar. Jadi insyaAllah tahun ni pegawai ni dia minta kita bawa lebih lagi. Jadi kami target tahun ni kami nak bagi sumbangan kepada 30 orang pelajar. Dan setiap pelajar tu kalau dapat kami nak bagi seorang RM1,000. Walaupun kalau ikut RM1,000 ni tuan-tuan 2 bulan, 3 bulan habis dah. Tapi sekurang-kurangnya kita boleh bantulah untuk urusan pengajian dan pembelajaran pelajar-pelajar ni insya-Allah. Jadi kalau ada tuan-tuan yang nak bantu, ada suruh sediakan tabung dan kat situ ada QR, tuan-tuan boleh